Kita singgah di kawasan perusahaan garam yang panggil Sweet Sock. Saya pun tertanya-tanya macam mana dapat nama Sweet Sock. Setahu kita garam asin kan. Okay, ini sawah perusahaan cara tradisional. Garamnya di dalam sawah. Air dimasukkan ke dalam sawah ni, dibiarkan kering. Tapi macam mana kaedahnya yang tak dapat akal tu, sawah tu boleh menghasilkan garam. Setahu kita garam tu dari laut dia. Tapi ni sawah. Bukan Sweet Sock. Proses pembuatan hak sedut dia tak guna, dia buat baja. Dia ambil hak atas tu. Sebab dia bawa air laut masuk sini ke mana? Air laut sebelah sana tu. Oh, sebelah sana tu laut. Mana dia sedut lah. Dia sedut mari masuk. Oh, sedut mari masuk sini. Di seberang sana tak jauh tu adalah air laut. Jadi mereka sedut air laut ke sini. Dan ni jadi tapak pemprosesan garam lah. Air ni akan sejat dan menghasilkan garam. Tu yang putih-putih tu dah naik garam lah. Kat atas sekali bersih, hak tinggi tu dia kelabu. Kat bawah sekali dia hitam tapi dia tak guna, dia masuk ke buat baju. Mana yang putih-putih dia lah tu? Garam tu? Nu. Kak, tengok hak nu. Hak dekat bunyi putih hak duk dikumpul-kumpul ada sikit tu. Oh, ni bukanlah putih-putih ni, bukanlah. Ni takut dia baru nak mula lah, baru nak jadi. Ni baru nak jadi garam. Apa tu? Mana garam? Dalam guni tu. Nak turun kita tengok tak? Boleh turun kita tengok, kita ada masa. Saya dare turun ni. Main bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di tengah sawah garam. Tu, dia orang tak nak turun. Dari atas je saya dah turun. Orang bendang, apa dah hal? Orang bendang, apa dah hal? Abang? Luas saya terbentang. Okay, ini kawasan sawah dia. Dia panggil sawah lah. Ni tempat disedut air laut dari seberang sana balik hutan sana. Disedut ke masuk dalam sawah ni. Di sinilah berlakunya proses penyejatan dan menghasilkan garam. Ni garam petani. Itu garam lah dalam tu ya? Oh, dia dah kumpul. Oh, tu tengah tu ada. Okay, dia dah kumpul tu. Ni garamnya telah terhasil. Ni kami pemandu pelancong. Tu ada garam. Okay. Ni suah sampai sana. Yang tu garam dah kumpul lah tu. Garam tapi kotor ni. Belum dibersihkan lah. Dia bersih sendiri kalau ada kumpul tu. Dia tunjuk tu macam bukit tu. Macam hak atas sekali kan dia ambil kan. Dia bersih lah atas kan. Hak atas sekali dia panggil bunga garam. Dia nak lain. Kalau sana ada contoh tempat dia jual tu bunga garam dia panggil hak atas sekali. Lepas tu hak di bawah tu dia nak kelabu lah sikit lah. Hak bawah sepatak ni dia tak boleh guna lah. Sebab ada lumpur lagi lah. Ni kan sini boleh jual kan? Dia mengumpul lah. Tu mengumpul. Ada. Saya nak tengok yang dalam guni tu. Oh, tengok sebelah. Boleh tak? Boleh tak? Tengok. Boleh. Boleh. Dalam guni tu untuk buat baju. Oh, ni buat baja. Oh, ni lain. Ni yang untuk baja. Ni kita panggil baja garam ni. Tu yang bersih sikit tu. Kotor tak? Takut ni. Tu. Aku tak lepas. Tu. Tak boleh, tak apa. Nampak zoom. Tu busuk garam dia dah terhasil. Sana ada selonggok-selonggok.
Kelihatannya seperti sawah. Betul, kelihatannya seperti sawah. Tapi air di dalam ni ialah air yang disedut dari laut, pastilah masin.